Perbezaan pandangan sepatutnya diraikan, bukan dijadikan alat perpecahan. Dalam siaran langsung saya baru-baru ini, ada soalan yang memberikan ilham untuk dibincangkan, iaitu tentang perbezaan pandangan dalam membina perpaduan masyarakat di Malaysia. Perkara paling asas ialah bermula daripada diri kita sendiri. Dalam kehidupan harian, kita sering berdepan dengan perbezaan pandangan. Pilihan ada pada kita sama ada mahu berlapang dada atau menafikan pandangan orang lain. Di era maklumat tanpa sempadan, kita perlu lebih rasional. Jangan terlalu taksub hingga menganggap pandangan sendiri mutlak benar. Sebaliknya, gunakan maklumat yang ada untuk memperluas ilmu dan membuka ruang kefahaman baharu. Namun, realitinya perbezaan sering menjadi punca pertelingkahan. Dari sekadar perbezaan pandangan, ia melarat kepada kecaman, fitnah dan serangan peribadi. Akibatnya, keharmonian sosial tergugat dan masyarakat berpecah. Dalam politik, sikap taksub memperlihatkan hal yang sama. Perbezaan ideologi sepatutnya mencetuskan dialog sihat, tapi sering berubah menjadi medan kebencian. Hubungan keluarga regang, persahabatan terputus dan masyarakat terbelah hanya kerana parti yang berbeza. Fenomena ini jelas di media sosial, di mana fakta diketepikan dan digantikan dengan ejekan. Kita perlu mengelak daripada menghina orang yang tidak sependapat, berani mengaku salah dan meminta maaf jika tersilap. Tidak semua pandangan kita tepat kerana kebenaran kadang-kadang datang dari pihak lain. Sejak dahulu, para cendekiawan menunjukkan teladan yang baik. Mereka berbeza pandangan, tetapi saling menghormati. Matlamat mereka ialah mencari kebenaran, bukan membuktikan siapa lebih hebat. Hari ini, perbincangan sering menjadi pentas ego, bukan medan penyelesaian. Perbincangan yang sihat mesti tenang, terbuka dan beradab. Bahasa kasar dan emosi berlebihan hanya menyinggung. Sebaliknya, perbincangan penuh hormat boleh merapatkan hubungan dan memperkukuh masyarakat. Contohnya, isu amalan agama yang dianggap tidak asli telah lama dibincangkan oleh tokoh terdahulu. Namun, jika ia hanya dijadikan hujah siapa betul siapa salah, ia tidak akan selesai. Lebih baik masyarakat menumpukan kepada isu besar seperti pengabaian nilai hidup, penolakan agama atau hilangnya pengamalan asas. Akhirnya, perbezaan pandangan ialah lumrah dalam masyarakat majmuk. Yang penting ialah cara kita mengendalinya. Beberapa langkah boleh diamalkan. Gunakan bahasa baik, dengar sebelum menjawab, hujah dengan fakta, bukan emosi. Cari titik persamaan, utamakan penyelesaian berbanding kemenangan. Jika sikap ini menjadi budaya, perbezaan tidak akan memecah belahkan. Sebaliknya, ia akan memperkukuh keharmonian dan menggerakkan masyarakat ke arah kemajuan.